Mama ni saya gunakan genre baru dalam muzik iaitu hipdut yang berasal daripada Indonesia. Sebab saya ni suka try benda baru tau. Macam first saya buat pop, second saya buat ballad. Ini lagu ketiga saya buat genre baru hipdut yang tengah trending sekarang. So, ya saya follow apa yang trending dekat TikTok sebenarnya. Okey, lagu Mama ni dah disiapkan pada bulan Februari sebenarnya. Tapi disebabkan saya masih study time tu, so ada kekangan masa and lagu ni lagu duet, perlukan dua orang punya komitmen. So kita hold dulu. Sekarang dah habis study, baru saya proceed lah lagu Mamai. Sambutan Alhamdulillah okey. Cuma ada sedikit kritikan daripada netizen Indonesia. Sebab yalah, hipdut ni kan daripada Indonesia. So bila saya bawa dalam industri Malaysia, ada sedikit apa orang kata, dia ingat saya claim lah hipdut ni. Cuma tak ada apa pun. Saya cuma nak meluaskan lagi genre baru ni. Siapa yang follow saya daripada lagu first saya, memang setiap lagu saya ada unsurkan Indonesia dan Malaysia sebenarnya. Daripada lagu first saya, lagu second saya tu lagi lah 100% daripada Indonesia. Kita record kat sana, compose orang Indonesia and shooting MV pun kat Indonesia. So saya nak bawa apa orang kata, saya nak bawa suasana yang sama dalam lagu ketiga ni untuk rapatkan hubungan saya Malaysia dan Indonesia. Tapi itulah, tak sangka lah sampai ke sini kan. Macam tu lah. Tapi saya okey je. Macam saya kata tadi, daripada lagu first saya dah bawa kedua-dua negara ni sebenarnya. Sebelum ni alhamdulillah sambutan baik. Hubungan saya dengan audiens saya dekat Indonesia mendapat sambutan yang baik lah. Cuma untuk lagu ketiga ni saya tak expect lah bila terjadinya pergaduhan sebegini. Sebab before ni tak ada, before ni semuanya okey. Positif macam lagu saya sebelum ni sebenarnya, harapan saya. Tapi tak sangka macam ni. Notice. Sebab ya genre hipdut ni dia tak terlampau meluas. So bunyi dia seakan-akan je sebenarnya. Untuk side saya, ya, penyanyi yang di-mention dalam ruangan komen tu sebenarnya salah satu penyanyi favourite saya juga. Jadi saya ada ambil inspirasi daripada lagu-lagu diorang dalam lagu saya. Tapi tak 100% pun sebenarnya. Kalau dengar lirik and melodi, flow lagu tak sama pun. Genre ya sama. And music video ya, saya ada ambil inspirasi daripada lagu beliau lah yang di-mention tu. Sebab saya sendiri ada darah Indonesia, which is ibu saya orang Indonesia. Jadi saya ada family belah sana. So saya nak family saya di Malaysia dan family saya di Indonesia dapat merasakan lagu saya dalam suasana yang diorang lah. Setakat ni saya cuba benda yang baru saya cakap tadi. First saya dah buat pop, saya dah buat ballad. Yang ketiga hipdut. Kalau terus mendapat sambutan yang baik, saya akan kekalkan ataupun saya akan try lagi genre baru, which is saya suka R&B. So saya akan pergi ke arah-arah genre yang baru lah. Okay, apa yang korang nampak dalam muzik video Mamai, itu bukan diri saya yang sebenar. Itu hanya saya menjiwai lagu, which is lagu Mamai. Dan kita tahu Mamai ni pun, kita tak sedarkan diri, sedar separuh diri kan. So kita ambil konsep Mamai tu, apa yang lebih dekat adalah parti saya. So kita dah plan benda ni daripada bulan Februari dengan kawan-kawan saya. Cuma itulah, tak adalah, saya bukan kaki club, saya tak kaki club. Ya, saya akan cari idea baru, saya takkan stick dengan satu benda. Cuma MV yang Mamai ni kita hanya nak dapatkan suasana lagu Mamai. Kita hanya menjiwai lagu dan menjiwai watak saya dalam tu. Tak ada berkaitan dengan diri saya pun sebenarnya. Saya bukan ke arah macam tu lah. Saya akan lebih berhati-hati lepas ni. Saya kalau boleh nak naik dengan clean, dengan tanpa apa-apa kontroversi sebenarnya. Family saya macam, kenapa buat macam ni? Macam tu lah. Caranya cakap lain, selain daripada kenapa macam ni dan dia punya respon. So saya macam, ya apa ni, kita hanya follow management. Macam tu lah saya cakap. Harapan saya untuk lagu ni adalah untuk trending di YouTube dan digunakan oleh orang ramai di TikTok. Sebab lagu ni ya saya buat untuk trend TikTok sebenarnya. So saya harap korang keep streaming lah lagu saya. Macam tu lah. Ya, dekat Malaysia ni apa pun kita buat, baik atau buruk, mesti ada kecaman lah saya rasa. Cuma kalau saya buat salah, mesti dapat kecaman, betul tak? So saya okey je, tak ada apa-apa pun. After release ni pun saya rasa bersalah pula. Saya rasa bersalah sebab saya punya lagu ni seakan-akan lagu di seberang sana ke. Itu je. Dan music video saya rasa terlampau hard untuk Malaysia. So setakat ni saya tak ada komen apa-apa. Saya tak reply apa-apa komen dekat saya punya comment section. Cuma nanti saya akan jelaskan lah, saya akan buat satu video untuk jelaskan semua benda. Buat masa ni saya baca je dulu. Masa awal kita orang nak start shooting, dia lah kawan-kawan kata. Cuma diorang lebih kepada supportive je. Sebab kita bukan tiru one to one. Kita hanya inspirasi je sebenarnya.
Okay, selepas Mamai saya akan fokus lagu baru juga. Lagu pun dah siap dituliskan sebab masa saya study dulu, saya suka tulis lagu. So lagu dah banyak dah sebenarnya. So korang keep follow saya akan update semua benda kat social media saya. Dan saya pun ada plan buat bisnes juga nanti. Sebab saya pun study dalam bahagian bisnes, saya akan buat bisnes juga.